Okay, so let's go. Last drive to work. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Ini Irsyad, teman anda di Hot FM Ucap Seru. Kisahlah apa cita-cita hampa, nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, nak jadi penyampai radio juga ke. I hope that you guys will be achieving your dreams. Okay, tapi saya ucap terima kasih kepada semua yang dengar Hot FM Ucap Seru kan. Effort pula hantar ucapan. Baik, itu saja kita punya ini. Oh, Tuan Haji Azmi. Sekian saja moderator kita dan ini mengucapkan good luck kat Irsyad. Semoga berjaya. Yes. Terus terbang lagi tinggi. Bahkan merindui awak. Dan kita jumpa kat futsal nanti. Bye-bye. Good luck. You guys kan jadi bangsa. So apa kata-kata you dekat diorang? kata-katanya dong. I rasa You cakap English lah. I think we have to be confident in ourselves and believe in ourselves. And bila dapat opportunity, when you have that opportunity, just take it. Don't think too much about it and just try. Just keep doing it. You kriteria, maybe just be yourself, character. Jangan cuba untuk copy jadi orang lain. Jangan cuba jadi cover-cover. Kalau macam mana cara dia, follow semua stesen radio yang ada di social media. Hot FM ada Instagram, TikTok, semua follow je. Sebab nak tahu kat mana diorang interview peluang tu. Oh, by the way guys, diorang ni pun daripada audition. Kita bagi the best. Kita bagi the best supaya apa yang kita bagi tu bagi manfaat. Jadilah manusia yang bagi manfaat kepada manusia lain. So kita ni tak baik, kita nak bagi sedekah hari-hari tak mampu. So bagilah manfaat yang walaupun sekecil-kecil zarah. Gitu. Okey, kita sebut kaki sidai Okey, atas sikit. Alright, 1, 2, 3. Kaki sidai. Tak dalam grup. Hai, hello, assalamualaikum semua. Jadi ini adalah hari terakhir saya bertugas sebagai seorang penyampai radio di Hot FM. Vlog ni panjang, ada bahagian kerja, ada bahagian ucapan dari rakan-rakan setugas dan juga adalah video throwback lama masa Hot FM Radio Star dulu. Okay, so let's go. Last drive to work. Jadi kepada hampa yang berminat nak jadi penyampai radio, harapnya video ni membantu hampa untuk terus bersemangat dan kejar cita-cita hampa. Okay? Jom, let's go! Okay, so dah sampai by 1:30, dah sampai Balai Berita Bangsa. So let's go, kita solat dulu sebelum kita mula kerja, okay? Let's shift! Jom, let's go! Hai, hello. Kerja. Bagi hampa clear view sikit masa tengah kerja. Okay, so right now, jom kita on air. Okay, let's go. Stream episode bersama KJ, Johan, Farah Fauzana dan AG. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Ini Irsyad, teman anda di Hot FM Ucap Seru. Hari ni masih lagi 21 Syawal, jadi saya percaya ramailah yang membuat open house dan juga menghadiri open house. Jadi untuk anda yang nak bagi ucapan selamat raya dan juga selamat berganti baru kepada tuan rumah, boleh je WhatsApp ucapan anda di 017-302-8822 atau call je 03-7710-8822. Stream Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Hello, Waalaikumsalam Man. Okey Man, selamat raya Man. Raya mana tu? Sekarang ni kita ada ucapan dari seseorang yang tengah on the way nak pergi ke open house. Kita ada Iman. Waalaikumsalam.
Man, gaya mana tu Man? Inilah tengah-tengah on air. Sikit perut nak terkecil. So dengan gap-gap lagu tu kita pergi lah. Kita break sekejap 15 minit. Okay Man, silakan Man, bagi ucapan kat diorang. Ucap seru petang ini bersama dengan Irsyad. Kalau tadi kita dah dengar ucapan dari penyokong Arsenal yang katanya masih lagi berharap, kata boleh menang lagi Liga, tunggu Liverpool kalah pula malam ni kan. Tapi ini dia bakal juara EPL, penyokong Liverpool, kalau dia orang menang malam ni. Okey Amar. Okey. Dah beli baju siap-siap ke Liverpool musim depan ni? Dah. Okey, untuk semua penyokong-penyokong Liverpool yang setia bersama Liverpool dari dulu sampai sekarang, selamat hari raya dan maaf lahir batin untuk semua. Tengah-tengah on air, buka lah TikTok kan. Rupanya ada geng kita lah tengah live dekat konti sebelah. Jom kita pizat. Oh, this is my sister. Sister lah sangat. Halo. Hai. Weekend announcer untuk Cool 101. Yes, Nisa K. Kalau dekat Cool 101 ni, weekend kita pukul 12.30 hari sampai 4 petang. Kalau Hot Irsyad biasa on air pukul apa? Pukul 2 sampai pukul 6 kan? Yes. Okay. Macam tu lah kita, kalau tak kerja Sabtu, kerja Ahad. Tak kerja Ahad, kerja Sabtu. Gitu. Nisa dengan saya ni, we go long way back. Dua tahun lepas. Sebabnya dia macam ni Nisa masuk pertandingan pencarian DJ dekat Hot. I didn't win, but alhamdulillah I was offered to be weekend announcer dekat Hot kan. And then masa tu lepas training 3 bulan secara solo, and then 3 bulan training on air dengan Irsyad. Yes. And also dengan Dida kan. Lama dah, berapa tahun dah tu, rasa setahun dah. 2 tahun lepas. 2 tahun lebih dah. Sebabnya dengan Hot Nisa setahun 3 bulan, 4 bulan. Lepas tu datang Nisa Cool. terus tukar ke Cool 101. Yes. So Nisa ni juga seorang pengacara. Ya, saya. Seorang radio announcer. So Syah yang tengah tengok video ni pun depa maybe cita-cita kau nak jadi yang teman-teman yang wanita kan, dia pun nak jadi MC kahwin juga, nak jadi ni. Syah tu. Okay, so Nisa K. So sedikit pesanan lah untuk kawan-kawan kita, adik-adik kita kan, yang wanita lah terutamanya, nak jadi penyampai radio juga, nak jadi pengacara tu. Apa pesanan awak kat mereka? Okay, pesanan saya memanfaatkan social media sebab situasi dah berubah sekarang. Kalau dulu kan Nisa sempat lah audition beratur ya, dekat Sri Pentas dulu, beratur dekat Guard House, beratur tunggu giliran, itu dulu. Tapi sekarang kebanyakan audition diorang dah buat dan buka ruang itu dekat social media, especially sekarang ni dekat TikTok kan. Sebab dulu Nisa yang masuk pencarian DJ Hot FM tu pun through TikTok punya pencarian. So you gunakan platform you untuk tunjuk bakat you. You buatlah video macam sekarang buat vlog. So you boleh latih diri you bercakap depan kamera. You buat konten, cari orang yang you boleh learn together lah. Jangan you main langgar je, jangan rainbow je. Apa-apa kita kena belajar. Benda ni dia tak boleh sorang-sorang je. Dia kena cari mentor. Dia kena cari kawan-kawan juga yang sama-sama bangun. Macam Nisa lah, Irsyad dulu mentor Nisa. Tak ada lah. Dia dah mengacara TV, aku baru masuk radio. One thing about pengacara TV dan juga kita bercakap dekat radio ni kan berbeza tau. Sebab awal-awal dulu Nisa selalu macam dapat komen, Nisa you jangan bercakap macam pengacara sangat. Sebab dekat TV kita expression kita dengan muka-muka, dengan tangan. Kita nak bakat itu, tapi in a way bila kita bercakap walaupun tak bersuara muka, orang still rasa macam kita bercakap depan dia. Macam sebab kat radio ni dia relax sikit, santai sikit. Sebab kita orang tengah drive kan. Yes, betul. Kita tak nak lah macam kita ingin memaklumkan kepada faham. Kita baca berita sangat. Formal sangat atas kita. Kau tengok 17 degree Celsius. Mana aku tak pakai baju 2-3 lapis. Sejuk. Okay, sambung on air. Bersama dengan Irsyad. Sekarang ni kita bersama dengan orang Bentong Pahang juga ni. Kita ada Nini. Waalaikumsalam. Pergi open house ke hari ni? Faham. Okey, ni awak call Hot FM ni nak bagi ucapan raya kat siapa?
Lepas tu untuk proses dia, bawa isi saya bekerja kerja elok, jangan lupa makan. Itu je. Okey, alah sweetnya bagi ucapan kat boyfriend. Itu dia ucapan dari Nini untuk kawan-kawan dan juga insan tersayang dia. Sekarang jam menunjukkan 17.54, 5.54 sudah. So itulah dia last talk set saya tadi untuk Hot FM Ucap Seru. So thank you semua kepada yang dah support. Wow, banyak dah pernah piala pula. Bukanlah, tapi saya ucap terima kasih kepada semua yang dengar Hot FM Ucap Seru kan. Walaupun di hujung minggu, lepas tu effort pula hantar ucapan. Tambah-tambah awal-awal dulu sampailah ke sekarang ni pun kawan-kawan saya rajin juga hantar ucapan. Thank you semua yang hantar ucapan, yang call, yang hantar voice note, yang hantar ucapan dekat WhatsApp. Thank you so much. Jasa hampa sangatlah saya hargai. Saya simpan di dalam hati. Okay, so inilah last moment. Okay, so kepada hampa yang tengok ni, maybe you guys are chasing a job that you really like. Macam saya dah merasai pekerjaan impian saya sejak kecil, iaitu menjadi seorang penyampai radio. And I hope that one day, tak kisahlah apa cita-cita hampa, nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, nak jadi penyampai radio juga ke, I hope that you guys will be achieving your dreams. Okay, jangan lupa untuk doa, usaha dan juga tawakal. Okay, so inilah dia last day, last hour, last moments dekat Hot FM. Thank you Hot FM for the chances that you guys give me. Ngok lah chat. Okay, tak payah nangis. Okay, so terima kasih kepada guru-guru saya kat sini, Kak Fafau, Abang AG, Abang Johan, Krill, siapa lagi, Nat, Syam, Bella. Thank you so much mengajak saya bagaimana untuk jadi seorang penyampai radio. Dari orang kata apa, dari seorang budak yang tak tahu apa nak cakap apa kat radio, terketak-ketak, nak kena tulis dulu semua benda dekat atas skrip baru boleh cakap, sampailah sekarang boleh on air on the spot. So terima kasih sangat-sangat, jasa hampa sangat saya hargai, saya tak akan lupakan. But for now, goodbye, sehingga kita bertemu lagi. Saya doakan semua bersama keluarga dalam keadaan baik-baik sahaja. Okay, insyaAllah kita bertemu lagi Hot FM. Bye-bye. Nangis. Ngam ke 6. Okay, bye guys. Assalamualaikum. See you in the next episode. Bye. Jangan nangis. Aduh. Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life. Ooh. Don't think I could forgive myself. I'm sorry for the ways that I used you. And I could care less right now, but you know you hurt me pretty good too. Yeah, we made each other bleed, and we tasted it. I'm here to admit that you were my medicine. Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama dengan kami, saya Isyad dan Fiona. You all pagi yang cantik. Ya, seperti biasa. Radio Star. Cuma satu kaki tu pegang. Satu. Radio Star.
Assalamualaikum. Stream kita secara live dekat aplikasi Audio Plus. Anda boleh download sekarang kat Play Store juga App Store. Zati temankan anda dan ini kita ada 2 orang peserta Harapan Radio Star. Ya, okay guys, sekarang ni Isyad nak share sikit video viral pasal rakyat Malaysia dekat Twitter. Star World! Star World! Star World! Star World! Star World! Ada cakap dengan korang kan Bok Adi semalam. Okay. Radio Star. Bersama dengan saya hari ini Isyad, finalis Hot FM Radio Star di Grand Finale Hot FM Radio Star yang dibawakan oleh Super Cube. Jadi hari ini Isyad tak keseorangan. Isyad ada Shalma Eliana. Okey, sekali lagi tempat kedua untuk Hot FM Radio Star antara Adi, Irsyad dan juga Ayulicious. Okey, ni seorang. Dan juga Dira. Dira, okey. Dia tak mau masuk disebabkan SOP, okey? Okey. RM5,000 tempat kedua Hot FM Radio Star menjadi milik 1, 2, 3 Irsyad. Alhamdulillah. Irsyad. Boleh naik kelas. Mana pula? Kau boleh confirm jenis ban lah. Ban. Satu orang nak 2. Boleh. Ya asyik Amin kan orang punya ucapan pengantin baru je. Awak ni ke Farah? Lambat lagi awak saya. Ucapan ini special untuk suami saya di sebelah, Iskandar, yang setia memandu hari ini dari Ipoh ke Kuala Lumpur. Ucapan untuk dia, terima kasih abang bawa ayang jalan-jalan hari ini. Enjoy sangat-sangat. Love you many-many. Itu dia ucapan dari Natasha kepada Iskandar. Anda juga kalau nak berayang-ayang, nak berbaby-baby dengan insan kesayangan anda, boleh je call je studio 03 7710 8822 ataupun WhatsApp RFM 017 302 8822. Nak berbaby-baby, nak bersayang-sayang dengan saya pun boleh juga. Okey, ini kita stream Alif dari jauh di RFM, kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Kepada Irsyad. Good morning. Saya nak ucapkan selamat Hari Radio Sedunia kepada KJ, Johan, Fafau dan juga AG. Terima kasih sebab menceriakan pagi-pagi kami semenjak berapa tahun 17-18 tahun lepas. Saya time tu sekolah rendah lagi dengar dah suara semua. Dah besar panjang dapat bekerja pula sekali dengan mereka bertiga. Jadi all the best. Semoga Game Episode sentiasa sihat dan dimurahkan rezeki dan terus menceriakan kami yang dengar Hot FM. Masya Allah, Irsyad ni. Irsyad Tarudin. Dia ada radio dia sendiri Single FM. Dia ni pemenang tempat kedua kalau tak silap di belakang Ayu untuk FM. Radio Star. Dan anda boleh dengarkan suara Irsyad ni hujung minggu untuk Hot FM Ucap Seru daripada jam 2 sehingga jam 6. Kadang-kadang dia akan gantikan Ayu kepada waktu malam kalau Ayu bercuti dan sebagainya. Dan dia juga merupakan wedding event MC dan masih lagi seorang pelajar dan sedang berusaha untuk mendapatkan jodoh PhD. Ini adalah protege saya. Tak boleh satu tempat kerja. Kantoi ya. Nanti mengadu. Nanti dia guna Farah as a cable. Mana boleh? Mana mau? Amboi punya borak. Awak punya borak ni berapa juta tengah dengar? Kerana you all, kerana radio. Habis rahsia saya tu. Masih bang ajar saya no itu. No problem. Aduh. Kata-kata. Wow, Irsyad, alhamdulillah, tahniah untuk satu lagi perkembangan kerjaya anda. Dan kalau ini anda punya cita-cita, alhamdulillah kau dah dapat. So kat mana pun kau pergi, jadikan diri kau ni sebagai satu benih yang baik. Campak pergi pulau, campak pergi laut jadi pulau, campak pergi darat jadi KLCC. So be yourself dan kau boleh buat, insyaAllah. InsyaAllah. Masih bang, sikit kata-kata lah untuk orang kata
adik-adik juga yang mungkin berminat nak jadi radio announcer. Segitu kat Fafa jadi cameraman. Jadi radio announcer nampak mudah, nampak best. Tapi sebenarnya kau kena banyak ilmu, banyak membaca. Zaman baca ni tak semestinya baca buku. Social media pun kita boleh tengok goods and bad dia. So dari situ kau boleh dapat input untuk kau gunakan bila nak ke udara. So benda-benda ni kau boleh jadikan jadikan bahan untuk on air. So at least kau tahu apa yang berada di sekeliling, ataupun bila cakap tu ada isi. Walaupun kita huha tahu dan sebagainya, kita boleh goreng. Setiap orang boleh goreng nasi, tapi goreng nasi tu apa ingredients dia. Itu yang paling penting. Ingredients tu yang buatkan nasi goreng jadi sedap. Okay, terima kasih bang. No problem. Terima kasih. Pula. Okay. Tak payah. Baru nak jadi cameraman. Alright. Ini dia video yang anda saksikan. Saya harap jangan lupa untuk subscribe. Tak payah. Tak payah kat rumah. Okay. All the best. I Dewan lagi memang macam dengan Irsyad macam tu kan. So proud daripada segi akademik, daripada segi kerja dia, daripada segi part time dia. Bagus. Saya dah hantar begitu antara caller yang ada. Okay. So ada masa tahun pertama saya dekat Hot FM kan. Lepas tu ada 1 minggu tu Imran pergi umrah. Jadi 2 minggu straight saya kena kerja malam. Lepas tu on air 2 hari. Ada makcik call, kan? Ada makcik call. Bukan makcik. Ada perempuan cantik call. Lepas tu? Jadi satu Ahad call. Jadi bila dah masuk minggu kedua tu jadi penat lah. Tiba-tiba ada satu hari Sabtu tu ada seorang akak ni call. Dia call, dia kata, "Hello, Assalamualaikum, saya nak bagi ucapan boleh ke?" Saya minat lah dekat awak, Irsyad. Saya suka lah awak ni. Lepas tu cerita dia time tu saya tak tengah ni memang tak sempat edit. Huru-hara lah. Jadi ada lagi 3 minit kot tengah lagi nak top set current. Lepas tu tak apa, kalau saya call balik boleh? Tak boleh. Saya dah cakap dengan awak juga. Awak ni bagus lah on air. Hello, Kak Farah ke ni? Hello, Kak Farah. Kantor ya. Itu saja, all the best. Kalau tanya aku tak pernah tahu pun dia. Irsyad ke Irsyad ke Irsyad. Dia macam gelis. Irsyad. Okay, shut up. Nama penuh dia. Shut up. Okay, aku tak pernah kerjasama dengan dia. Tapi apa yang aku boleh beri sokongan penuh padu kepada dia, ingat, dalam kehidupan ni kita kena ada upgrading life. Naik taraf hidup tu penting. Sebab kalau jalan pun boleh naik taraf, apatah lagi kehidupan kita. So nasihat abang kepada kena tahu satu, nak jadi selebriti senang. Buat konten, buat apa pun jadi selebriti anytime. Tapi nak maintain jadi selebriti tu yang susah. Okay, so cuba kekalkan still relevant dalam industri untuk you terus kekal jadi seorang penyampai, seorang selebriti dan juga seorang influencer. Jadi seorang penyampai radio yang baik, of course kena popular. Tapi jangan kejar popular, biar popular tu yang terjadi. Wah, itu dia tadi kata-kata bukan riwayat daripada motivator kita Tuan Johan dan juga Haji Johan. Jangan pandai-pandai letak. Saya bawa ni Encik Azmi. Baik, itu saja kita punya ada lagi ni. Tuan Haji Azmi. Sekian saja moderator kita dan juga forum. Sekian moderator kita. Korang subscribe je lah. Okay. Alright. Video. Irsyad. Kita orang kat sini mengucapkan good luck kat Irsyad. Semoga berjaya. Yes. Terus terbang lagi tinggi. Bahkan merindui awak. Dan kita jumpa kat Pusat nanti. Yeah. Bye-bye. Good luck. Thank you abang dan kakakku. Main-main je. Video macam kita tanya inspiration lah. You give inspiration to people. I don't know. I pun don't have inspiration. Okay. Inspiration untuk apa? Dia macam kat bawah kita ada adik-adik kan. So you know you as a kakak nanti nak bagi kata-kata kat diorang untuk future radio announcers. Kami kan selalu pesan untuk jadi diri sendiri kan. Macam tu. Itulah, jadi diri sendiri. Sekejap, tak start lagi. Okay. Bukan belum, tekan record dah. Yang penting jadi diri sendiri.
Lepas tu apa-apa pekerjaan lah, tak semestinya penyampai radio. Bekerjalah dengan niat kita mencari rezeki, bukan untuk famous. Walaupun penyampai radio ni orang kata ada nama, tapi ada nama tu nombor last lah. Kita bekerja ni untuk menghibur. Niat kita tu perbetulkan balik. Famous tu letak last sekali. Nombor 1 kita bekerja untuk ibadah, untuk pahala. So setiap hari tu pastikan kita bagi the best. Kita bagi the best supaya apa yang kita bagi tu bagi manfaat. Jadilah manusia yang bagi manfaat kepada manusia lain. Sebab kita ni tak baik, kita nak bagi sedekah hari-hari tak mampu. So bagilah manfaat yang walaupun sekecil-kecil zarah. Gitu. Okay, Kemi, all the best. Memang korang Upin Ipin version perempuan. So JB, Ayu cuba spek. Lah, sebiji. Baby, you kakak lah sebab I macam muda sikit. Okay, Ayu. Tak. Okay. Kita kena sedih. Okay. Bukan, ni orang nak tanya ni. Okay. So this is for vlog content. You guys are right now. You got my consent. Bukan. 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 Okay, so you guys are right now radio announcers at Fly FM and also Hot FM. So maybe right now ada yang female juga yang ada cita-cita nak jadi macam you guys kan, nak jadi radio announcer. So apa kata-kata you dekat diorang? Kata-katanya dong. I rasa you cakap English lah. I think we have to be confident in ourselves and believe in ourselves. And bila dapat opportunity, when you have that opportunity, just take it. Don't think too much about it and just try. Just keep doing it all over and over again. Don't think about it too much. Okay. Everybody has always think about themselves, but never about you. So. You nak tengok mana? Nak tengok sini ke? Nak tengok kamera? I tengok you. Alright, kalau macam untuk Pak Rika, dia banyak sentuh pasal about that lah. Kalau macam you, kriteria, maybe just be yourself, character. Jangan cuba untuk copy jadi orang lain. Jangan cuba jadi cover-cover. Kalau macam mana cara dia, follow semua stesen radio yang ada di social media. Hot FM ada Instagram, TikTok, semua tu. Semua follow je. Sebab nak tahu kat mana diorang interview semua peluang tu. Oh, by the way guys, diorang ni pun daripada audition. I dengan Isyad sama, kita tak menang. Kita tiga-tiga sama. Sama, semua budak-budak audition. Last but not least, satu je nak pesan, apa-apa sekalipun doa. Itu paling penting, doa and also restu daripada mak ayah. Betul. If it's meant for you, it is for you. Timing, trust the already timing. written. Trust the timing, baby. Okay, itu je. Okay, kita sebut kaki sidai Okay, atas sikit. Alright, 1, 2, 3. Kaki sidai! Tak dalam grup.